Khabar semua sihat? Lama betul kita tak bersama ya. Alhamdulillah, Allah izinkan pada malam ni kita dapat bersama kembali. Mudah-mudahan pengajian kitab kita pada malam ni sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahalazim, 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 taibuna illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, alladhina aman wa tatma'in qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku hijau ada bawa tak? Buku zikir ada bawa tak? Alhamdulillah. Kita mulakan majlis ta'lim kita dengan Asmaul Husna dalam buku zikir pada muka surat yang kelima insya-Allah. Kesurat 40, doa supaya terhindar daripada sifat-sifat keji. Ustaz baca, semua para jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa alsinatana minal kadhibi wa a'yunana minal khiyanati innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Takbir yang terakhir para jemaah semua, doa dihindar daripada segala kemudaratan pada muka surat 42. 3 kali. Ke surat 42 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita berzikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbu kita, hati kita sentiasa dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin tenang, semakin tentram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setenteramnya bila ustaz masuk dalam masjid yang baru ni. Subhanallah. Bila ustaz masuk dekat pintu utama tadi, yang pertama sekali mata saya betul-betul merasakan satu kesedihan bila tengok kapet ni. Kapet ni kapet Raudhah para jemaah semua. Bila rasa solat dekat dalam Masjid Al-Ibadah, betul? Rasanya macam kita solat di dalam Raudhah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik para jemaah semua, mana Abang Ustamam?
Tak, dia masih lama. Oh. Baik, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pengajian kitab kita, marilah sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada sahibul kitab. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirah ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila sahibul kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji Syaikhillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para jemaah semua, kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum, kita dah sampai kepada fasal yang ke-9 ataupun pada bab yang ke-9. Tak lama lagi kita akan tamatkan kitab ni, sebab kitab ni ada 13 fasal. Pada malam ni kita akan masuk pada fasal yang baru, iaitu belas kasihan dan nasihat. Betul ke? Betul? Bawa kitab semua, bawa kitab. Kitab. Jangan lupa bawa kitab. Tak ada kitab, dengar sajalah. Ya, yang ada kitab dia kena buka pada muka surat yang ke-69. Barakallahu fiik. Fasal yang ke-9 ataupun pada bab yang ke-9. Belas kasihan dan nasihat. Ahli ilmu, ini orang yang wara', hendaklah sentiasa berbelas kasihan dan menasihati tanpa berhasad dengki. Jangan ada rasa hasad dengki dalam orang yang ada ilmu. Semakin banyak ilmunya, maknanya semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hasad dengki itu hanyalah membawa mudarat dan tidak membawa sebarang manfaat ataupun faedah. Ustaz kami Syekh Al-Islam Burhanuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, para ulama pernah berkata kepadanya bahawa anak guru akan menjadi alim kerana guru itu menghendaki murid-muridnya menjadi alim dalam pengajian Al-Quran. Dia kiaskan seperti mana kita, kalau kita alim, pasti anak-anak kita juga akan mengikut jejak langkah kita. Kalau kita berguru pada orang yang alim, pasti kita akan dapat ilmu yang barakah dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, berkat keyakinan, saya ulang lagi sekali, maka dengan sebab itu berkat keyakinan, saya ulang lagi sekali, maka dengan sebab itu berkat keyakinan dan kasih sayangnya terhadap murid-muridnya itu, anaknya akan menjadi alim. Kita berhenti dekat sini. Pada malam ni, para jemaah semua, kita jangan mengaji banyak-banyak, tapi kita mengaji yang berkaitan dengan keberkatan. Berkat ni apa, Ustaz? Berkat daripada perkataan bahasa Arab, barakah. Barakah ni apa, Ustaz? Barakah ini dengan erti kata yang lain dimaksudkan dengan bahagia. Barakah ini dimaksudkan dengan beruntung. Barakah ini dimaksudkan dengan bertambah. Barakah ini dimaksudkan dengan berkembang. Namun para jemaah semua, yang dimaksudkan dengan barakah ini, daripada segi ulama membahaskan bahawa barakah ini di sisi ulama yang bernama Al-Gharib Al-Isfani. Apa dia beritahu kepada kita? Nak faham barakah ni, al-barakah subutul khair. Subutul khair al-ilahi fi syai'. Barakah ni apa, Ustaz? Ulama beritahu kepada kita, barakah ni subutul khair. Barakah ini, keberkatan itu ialah tetapnya ada kebaikan. Subutul khair al-ilahi fi syai'. Keberkatan itu ialah tetapnya kebaikan yang datangnya daripada ilahi, daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu perkara. Hari ini penghujung hidup kita laksanakan apa sahaja ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita nakkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan kebahagiaan, kita nakkan rahmat, sebab barakah, rahmat, sakinah hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama gariskan kepada kita, dalam kehidupan kita ni ada 5 keberkatan yang sentiasa berlegar dalam kehidupan kita. Ada 5 keberkatan yang sentiasa berlegar dalam kehidupan kita. Kalau siapa yang selalu ikut Ustaz,
pergi ke mana sekalipun, hatta di Mekah, di Madinah, di Taif, di mana sahaja, dalam kuliah ustaz, kuliah yang sama. Dalam kehidupan ni ada 5 keberkatan. Pusinglah yang macam mana sekalipun. Yang pertama sekali, keberkatan daripada segi masa dan umur kita. Ni, keberkatan daripada segi masa dan umur kita. 1. Yang kedua, keberkatan kepada rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. Allahu Rabbi. Subhanallah. Yang ketiga, keberkatan kepada family kita, keluarga kita. Malam ni kita jangan belajar banyak-banyak sebab ni pembuka daripada fasal yang ke-9 ni, dia lebih berat kepada keberkatan dan belas kasihan. Dia ajarkan kita bagaimana mengaji ilmu, ustaz. Susah nak masuk ni. Rupanya kita tak faham apa yang dimaksudkan dengan keberkatan, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, keberkatan daripada segi komuniti kita, masyarakat kita. Ni masyarakat kita yang kita ada ni, dekat kita punya qaryah kita, dekat kita punya kampung kita, taman kita. Keberkatan daripada segi komuniti kita, masyarakat kita. Dan yang terakhir, keberkatan daripada segi ilmu kita. Ilmu yang kita mengaji ni, ada barakah ke tak ada barakahnya ustaz? Baik. Sebab itu ulama bagi tahu kepada kita, maka dengan sebab berkat keyakinan dengan kasih sayang kepada ataupun terhadap gurunya, maka muridnya mendapat ilmu daripada guru-gurunya. Mari kita lihat. Keberkatan yang pertama, keberkatan daripada segi masa dan umur kita. Kita kalau mengaji dekat mana-mana rumah Allah, para asatizah kita selalu bacakan daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat yang ke-185. Ustaz pun selalu bacakan ayat ni. Ulang-ulang, kalau boleh hafal ayat ni. Allah beritahu dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan merasai kematian. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan ada namanya waktu dan masa. Waktu dan masa. Ingat lagi tak? Dalam kuliah ustaz yang lepas, perbezaan di antara waktu dan masa. Waktu ini boleh dibilang dengan jari. Boleh dibilang dengan akal. Tetapi masa itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bermula daripada 1 sampai 24. Bermula daripada sehari sampai ke 7 hari. Bermula daripada sehari sampai ke 30 hari, sampai ke setahun, 20 tahun, 30 tahun kehidupan kita. Itu dipanggil waktu. Manakala masa ni apa ustaz? Setiap yang ada dalam waktu tadi, yang kita isi dalam waktu tadi dipanggil masa. Sebab itu dalam bahasa Arab, daripada waktu berpindah kepada masa dipanggil al-asr. Sebab itu dalam Al-Quran disebut wal-asri. Demi masa. Dia tak sebut demi waktu, demi masa. Kenapa? Kerana Allah beritahu dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah sampai tempoh masa kamu, semasa kita ditiupkan roh dalam tubuh badan kita, rezeki kita, amalan kita, jodoh kita, semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, apabila telah sampai tempoh masa kamu, لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Ustaz baru ni pergi dekat Mekah, balik minggu lepas dekat Madinah, keluar daripada pintu 333 sampai dekat depan Taibah Center tu, ada satu orang Uzbek ke orang Turki. Dia tengah peluk mak ayah, dia tengah peluk ibu dia. Rupanya bila tengok ibu dia dah tak bernyawa. Asbab keluar daripada Masjid Nabi tadi tu, keluar saja tu, terus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Terpeleset. Macam terlintuk dia terus. Dia bawa mungkin pakai wheelchair. Lepas tu dia peluk ibu dia tu, mama dia tu. Terus habis dekat dia punya dakapannya. Allahu Akbar. Mati pada hari yang, meninggal pada hari yang baik. Meninggal di tanah haram. Meninggal di tempat yang sangat mulia. Subhanallah. Sebab itu para jemaah semua, kalau kita baca dalam surah Al-Luqman, tengok pada ayat yang terakhir.
Kita ni tak akan tahu bi'ayi abdin tamut. Kita hidup dekat kita punya Korea. Kita bermuamalah dalam kita punya Korea, dalam kita punya taman dan sebagainya, tapi kita tak tahu dekat mana kita akan mati. Sebab tu dalam doa kita mesti kena minta yang baik-baik tempat kita mati dan sebagainya. Baik. Jadi dia bagi tahu dalam surah Ali Imran berkaitan dengan masa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa tadi pasti akan merasai kematian. Dan kita kena faham dalam ayat ni pada yang terakhir Allah bagi tahu dengan jelas kepada kita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Rabbi, apa peringatan Allah kepada kita? Dan ingatlah wahai sekalian manusia, kehidupan di dunia ini, kehidupan kita dekat dunia ni meliputi segala-galanya. Kemewahan, kasih sayang, pangkat, darjat dan sebagainya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya dengan dunia. Sebab itu dunia ini para jemaah semua kita kena faham, semakin lama kita hidup maknanya apa? Semakin hampir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Tandanya kita semakin dekat kepada kematian. Semakin lama kita hidup, bukan semakin panjang hidup kita, tetapi semakin hampir kepada kematian. Dengan masa yang kita ada, keberkatan dengan masa dan usia yang kita ada ni, kita semak kembali. Adakah kita gunakan masa yang kita ada ni yang tak lama ni dengan keberkatan, banyak berzikir kepada Allah daripada pagi tadi, kita bangkit daripada bangun tidur tadi ni, berapa banyak kali kita berzikir kepada Allah, berapa banyak kita baca Al-Quran, berapa banyak kali kita baca hadis dan sebagainya. Kalaulah terlalu sedikit ataupun tak ada sekalipun, bermula daripada kuliah Ustaz ni, perhebatkan amalan kita. Kenapa Ustaz? Sebab saya ni Ustaz semakin hampir kepada kematian. Mati ni para jemaah semua sifatnya pemutus. Mati ni sifatnya pemutus. Mati ni sifatnya sangat kejam para jemaah semua. Allahu Rabbi. Mati ni sifatnya pemutus dan sifatnya sangat kejam. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Mati ni para jemaah semua, dia memutuskan nikmat apa? Nikmat kasih sayang. Datang dekat pejabat Ustaz, dekat Jasin sana. Ramadan ni Ustaz rasa lebih daripada 10 orang. Yang mati suami, yang mati isteri. Tapi kebanyakannya suami yang mati dulu. Isteri lambat meninggal. Haji, ini realiti. Ibu-ibu jangan suka sangat. Ini realiti. Yang datang pejabat Ustaz dekat Jasin Bestari, kebanyakannya yang pergi dulu, kita ni orang lelaki. Ustaz pun tak tahu kenapa. Mungkin agaknya orang perempuan ni, amalan dia, ibadah dia dengan Allah cukup taat. Dia bangkit malam. Kita kadang-kadang kalah dengan orang rumah kita. Betul Haji? Kita tewas dengan rumah kita. Orang rumah kita, kalau dia cakap bangun 3.30, dia akan bangkit setiap hari. Kita kadang-kadang boleh leweh-leweh lagi. Mungkin berkaitan dengan amalan dan sebagainya. Kebanyakan yang datang ke pejabat saya ni, kebanyakannya yang meninggal ni orang lelaki. Mati ni dia sangat kejam, memutuskan kasih sayang kita. Putuskan kasih sayang kita. Mati ni para jemaah semua, subhanallah, dia sangat kejam. Kalau kita mati hari ni, kan, katakanlah suami ni mati meninggal dunia, isterinya akan menangis. Kalau isterinya meninggal dunia, suaminya pasti akan menangis. Tapi berapa hari kita boleh menangis? Hari ni, orang tua kita, berapa lama dah meninggal? Berapa lama dah meninggal orang tua kita? Mungkin 40, 30, 50 tahun. Ada kita menangis lagi? Kita tak menangis lagi. Sebab itu matinya dia sangat kejam, memutuskan kasih sayang dan sebagainya. Sebab itu para jemaah semua, sebaiknya dengan masa yang ada ni, gunakan dengan keberkatan, cari ilmu dan sebagainya. Ingat lagi tak Ustaz? Antara tanda kita nak meninggal dunia ni ada berapa? Ada 4 tanda. Apa dia tanda yang pertama? Apa dia? Rambut kita sudah mula beruban. Jangan risau, 4 ni semua ada kat Ustaz. Jangan risau. Pertama sekali, rambut kita sudah mula beruban. Ustaz bukan setakat rambut. Ni, janggut dah beruban dah. Satu. Yang kedua, Allah tarik nikmat mata kita. Kita dah pakai cermin mata. Siapa yang pakai cermin mata, jangan tanggalkan cermin mata dia. Allah tarik nikmat mata kita.
Dekat dah tak nampak, jauh pun dah tak nampak. 3, 2. Yang ketiga, Allah tarik nikmat makan kita. Gigi kita ni dah mula gugur. Dulu boleh makan kacang, boleh makan yang keras, sekarang mana boleh lagi. Aduh, makan kacang pun kemam, lama-lama sampai kacang lembut baru boleh gigit. Yang keempat, apa dia? Sendi-sendi kita sudah mula merasa sakit. Sendi-sendi kita ni rasa sakit. Maknanya kita semakin hampir. 4 tanda tu semua dah ada pada Ustaz. 1. Yang kedua, para jemaah semua, keberkatan kepada rezeki kita. Keberkatan kepada rezeki kita. Sebab itu, ulama gambarkan kepada kita, ada 7 tanda keberkatan dalam rezeki kita. 7 tanda. Ustaz bacakanlah laju. Yang pertama sekali, kalau kita nak rasa ada keberkatan dalam rezeki kita, bila rezeki kita menjadi barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita semakin mantap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita. Maknanya rezeki Allah bagi kepada kita, kita akan datang rumah Allah, kita akan sentiasa tak tinggal solat dan sebagainya. 1. Yang kedua, hati kita semakin rasa tenang. Kita dapat rezeki yang banyak ke, yang sikit ke dan sebagainya, kita akan merasakan hati kita semakin tenang. Yang ketiga, orang yang rezeki dia barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ianya pastilah seorang yang pemurah. Ni masjid baru ni, saya yakin dan percaya memerlukan dana yang banyak setiap bulan untuk bayar bil api, bil air dan sebagainya. Betul kan? Jangan lokek dengan duit kita. Ingat lagi Ustaz pesan, dalam kocik kita ni biasanya ada banyak duit. Ada RM1, RM5, RM2, RM10, RM50, RM100. Biasa kita ambil yang mana? Yang mana kita ambil? Bahasa yang paling kecil. Yang paling kecil. Jangan para jemaah semua. Bukannya kita boleh bawa pun, tapi saham akhirat tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi kulli sunbulatin sab'as sanabil. Setiap satu yang kita buat infak, dia akan menjadi 7 tangkai. Daripada 7 tangkai tadi akan berganda menjadi setiap satu tangkai tadi 100 habbah, 100 habbah. Maknanya setiap satu yang kita keluarkan akan menjadi 700 kali ganda. Hari ini kita ada duit, jangan kedekut, jangan lokek, sebab itu adalah penyakit yang paling dahsyat. Baik. Yang keempat, dijauhkan daripada bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki barakah, Allah jauhkan daripada segala bala. Yang kelima, dengan rezeki yang barakah tadi dapat membentuk keluarga yang saleh dan salihah. Daripada keluarga kita akan lahir mungkin insya-Allah anak cucu kita penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Daripada kalangan cucu cicit kita dengan rezeki yang barakah tadi itu melahirkan ulama, asatizah yang hebat dan sebagainya. Yang keenam, nak fahamkan barakah rezeki di sisi Allah ni apa dia para jemaah semua? Menjadikan anak-anak kita yang bukan hanya cemerlang hidupnya di dunia, tetapi cemerlang hidupnya dunia dan akhirat, dan menjadi anak yang saleh. Anak yang cemerlang tak tentu lagi menjadi anak yang saleh dan salihah. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim AS, dia doakan untuk anak-anaknya, ya Allah, jadikan daripada kalangan anak dan zuriatku anak-anak yang saleh dan salihah. Kenapa para jemaah semua? Sebab anak yang saleh dan salihah lah yang akan mendoakan untuk kita apabila kita telah lagi tiada di atas muka bumi ini. Baik. Yang ketujuh, yang ni paling hebat. Nak rasa rezeki kita ni cukup barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasakan cukup kalau Allah berikan kepada kita. Ya Allah, tak sangka ya Allah, dikit demi dikit, daripada awal tahun kumpul, lepas pula nak pergi ke Mekah Madinah. Setiap tahun dapat pergi Mekah Madinah. Subhanallah. Kumpul. Dapat buat infak. Dapat buat ni macam-macam. Subhanallah. Walaupun sedikit, tetapi kita merasakan bahawa nikmat rezeki tadi cukup untuk kita. Allahu Rabbi, subhanallah. Ada berapa tanda? Ada 7 tanda. Ingat lagi tak? Ini live ni boleh tengok balik ke? Ke live sekali jalan je? Ni Haji buat live ke Haji rakam? Merakam saja. Para jemaah semua ingat lagi ke tak ni? Yang Ustaz sebut tadi? Catat ke tak catat? Kena catat lah ya.
Kadang-kadang Ustaz ajar ni ada laju sikit. Keberkatan yang ketiga, keberkatan kepada keluarga kita. Ustaz nak tanya, macam mana nak tahu keberkatan kepada keluarga kita? Seorang ulama yang hebat pernah berkata, nak merasai bahawa ada keberkatan dalam keluarga kita, para jemaah semua, yang pertama sekali, mestilah merasai ketenangan dalam keluarga itu. Barakah dalam keluarga itu, ayah, ibu dan anak-anaknya mestilah melaksanakan salat. Dan makam yang paling tinggi sekali dalam kita mendapat keberkatan dalam berkeluarga. Apa dia para jemaah semua? Apabila si sang ayah tadi mampu untuk mengimamkan isteri dan anak-anaknya dalam melaksanakan solat. Allahu Rabbi. Ustaz, saya ilmu tak banyak Ustaz. Saya ni tak pandai baca Quran, baca Fatihah pun mungkin ada silap-silap dan sebagainya. Sebab itu kita dituntut untuk mengaji ilmu supaya bila kita mengaji ni kita faham dan menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kita rasa kita lemah dan sebagainya, selalu datang ke rumah Allah, jumpa orang yang alim, belajar. InsyaAllah biiznah. Sekarang ni pun kalau kita lihat dekat dah banyak teknologi yang boleh menjadikan kita pandai mengaji, baca Quran dan sebagainya. Baik. Yang keempat, keberkatan dalam kita bermasyarakat, berkomuniti. Ustaz bila sebut dalam bermasyarakat, semalam Ustaz minta maaf Tuan Imam, tak dapat nak bersama semalam ya. Sebab ada kuliah, lepas tu Ustaz letih sangat. Memang Ustaz letih sangat beberapa hari ni, tak rehat. Hari ni baru Ustaz dapat. Ni pun letih sebenarnya. Daripada pagi sampai ke petang tadi, tak berhenti dekat pejabat. Tapi syukur Alhamdulillah, malam ni Ustaz dapat bersama. Yang keempat, keberkatan kepada komuniti kita, kepada masyarakat kita. Yang ni cukup penting para jemaah semua. Sebab apa? Sebab Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat ke-96. Surah Al-A'raf pada surah yang ke-7 pada ayat yang ke-96. Allah firman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Pegang betul-betul ayat ni. Catat. Sebagai satu semangat masjid kita yang baru ni, mudah-mudahan, walau anna ahlal qura. Dalam Quran, Allah bagi tahu kepada kita formula bagaimana kita nak jadikan masyarakat kita ni barakah. Ada formula aja. Apa formula dia? Mesti ada dua. Allah beritahu dalam Al-Quran. Amanu wattaqaw. Mesti beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman mesti dipupuk, mestilah kena mengaji. Wattaqaw, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan digambarkan bencana, bala yang sekarang ni melanda satu dunia ni menjadikan kita rasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jauh pun, sebelah-sebelah kita aja, gempa bumi dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya. Tak jauh pun. Menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Dua. Nak lihat amanu wattaqaw, nak lihat masyarakat kita beriman dan bertakwa kepada Allah dekat mana? Mestilah di rumah-rumah Allah. Perhebatkan lagi program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan agar semua para jemaah dapat hafiz dalam kuliah kita dan sebagainya. Agar jemaah dapat penuhkan saf ni. Kalau boleh sampai 4-5 saf dan sebagainya. Pergi ziarah dekat masjid-masjid yang hebat-hebat. Keluar daripada kawasan kita ni, tengok bagaimana mereka menguruskan masjid dan sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan ahli jawatan kuasa, pegawai syarak dapat menguruskan masjid ini dengan baik dan sempurna, bertepatan dengan dia punya nama ni, Al-Ibadah. Baik. Nak lihat masyarakat ni mesti lihat dekat dalam rumah Allah. Ramai dekat rumah Allah ni maknanya masyarakat tadi akan lebih makmur, akan lebih aman. Dan ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, sekiranya engkau mendustakan. Ayat ni dia cukup keras. Allah berikan formula dan Allah jelaskan kepada kita, walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Sekiranya engkau mendustakan. Dustakan apa? Dustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dustakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tunggu, Allah bagi tahu pasti azab yang dahsyat yang akan aku berikan kepada kamu.
Jangan sampai azab dah sampai kepada kita, baru kita terhegeh-hegeh nak datang ke rumah Allah dan sebagainya. Ingat para jemaah semua. Dan yang terakhir, yang kelima, keberkatan dalam kita menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu ni, mesti ada keberkatan dia. Bagaimana contohnya Ustaz? Kita belajar ilmu tu, walaupun tak banyak, malam ni, subhanallah, saya belajar Ustaz yang berkaitan dengan keberkatan. Keberkatan ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah ni ulama beritahu ada 5. Berkat daripada segi masa dan umur kita, berkat daripada segi rezeki kita, berkat daripada segi keluarga kita, berkat daripada segi masyarakat kita, berkat daripada segi ilmu kita. Tak banyak pun kita dapat. Tetapi subhanallah, dengan ilmu yang kita belajar ni, walaupun sedikit, tetapi ikhlas tadi ada dalam sudur, dalam dada kita, maka ia menjadikan ilmu itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengaji ilmu-ilmu yang lain. Ini rasa para jemaah semua. Ini mesti dapat rasa. Satu, ilmu yang kita mengaji ni, kalau nak rasa dia ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah ilmu tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kita mengaji ilmu ni untuk kita faham apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik. Nak rasakan keberkatan ilmu ni, ulama bagi tahu kepada kita, bila kita ni beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya berlandaskan kepada ilmu yang kita mengaji tadi. Berlandaskan kepada ilmu. Akhirnya kita mengaji ni, penghujungnya ilmu ini adalah sebagai apa? Jambatan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kita buka dengan keberkatan dalam fasal yang ke-9 supaya para jemaah semua faham bagaimana kita mengaji ilmu. Kita mengaji selalu ilmu, tetapi Ustaz, susah benar ilmu ni nak masuk dalam sudur, dalam dada saya. Rupanya kita tak faham konsep barakah itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi masa kami mengaji dulu, ini pengalaman saya sendiri, masa kami mengaji dulu, Ustaz kami Al-Fadil Al-Syekh Said Muhsin Al-Attas, setiap kali sebelum kami mengaji, dia akan suruh kami membaca Amsilatul Tasrifiyah. Amsilatul Tasrifiyah ni dia berkaitan dengan saraf, dia berkaitan dengan timbangan, wazan. Kami baca, kami tak faham apa, tapi kami baca dengan penuh keikhlasan. Rupa-rupanya bila kami sampai di tempat yang sepatutnya kami mengaji, bila kami membaca kitab-kitab gondol, kitab-kitab Arab, Allahu Rabbi, subhanallah, Allah mudahkan dengan asbab daripada keberkatan ilmu yang kita dapat daripada seorang guru yang mukhlisin, yang ikhlas. Baik para jemaah semua, mudah-mudahan sedikit ilmu Ustaz kongsikan pada malam ini memberikan keberkatan kepada semua para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna as-sighara. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فآخري dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.